Jangan buat bisnes kalau tak tahu 3 benda ni. Dan nombor 3 adalah perkara yang paling senang untuk kita rasai jika kita betul-betul nak. Saya dah share bagaimana perjalanan saya daripada 0 hingga 7 angka. Sebelum korang terjun dalam bisnes, dengar sini baik-baik. Okay. Perkara nombor 1 sebelum kita buat bisnes, iaitu kita kena kenal sasaran pelanggan kita. Benda pertama ni, kita kena tahu siapa pelanggan kita. Kalau kita jual baju atau jual kek ataupun jual perkhidmatan apa-apa, kalau kita tidak tahu segmen pelanggan kita, kita mungkin akan susah untuk maju dalam perniagaan kita. Jadi kita kena buat kajian pasaran dengan betul-betul. Nombor 2 pula adalah pengurusan kewangan yang betul. Sebab apa? Kalau kita duit ni kita main tibai saja, main guda saja, kita tidak tahu bila untuk kita menyimpan, bila kita nak buat pelaburan. Okay, kalau kita tidak catat, hujung bulan kita akan senang pada tu menangis tak berlagu. Ya. Dan nombor 3 adalah strategi pemasaran yang efektif. Okey. Macam mana orang nak tahu pasal bisnes kita kalau kita tidak promote? Kalau kita tidak pandai, kita tidak nak tahu nak buat video, kita tidak tahu nak buat poster, kita tidak tahu nak buat penulisan. Okey. Jadi kita kena ada strategi yang betul, online ataupun offline. Jangan harap viral saja. Jadi kita kena susun dia punya struktur. Ingat, bisnes bukan untuk main-main. Belajar dulu 3 perkara ni, baru korang tak menyesal. Kalau nak tahu lebih lanjut, follow saya bagaimana saya share perniagaan saya, pengalaman saya daripada 0 hingga kepada 7 angka.